Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorana Vlog. Okay guys, hari ni aku nak cuba cara baru sikit guys. Kita guna mic macam ni. Nampak macam podcast lah guys. Okay. Jadi dalam video hari ni aku nak kongsi dengan korang tentang sekarang dalam dunia pemotoran Malaysia ni tengah ada perang skuter guys. Dekat Malaysia ni tengah perang skuter. Semua jenama dekat Malaysia ni semua nak keluar skuter. Tak kira lah berapa cc, yang 150, 160 dan sampailah ke 1000 cc pun ada guys. Skuter, memang perang skuter. Semua jenama pun nak keluar skuter. Aku pun tak faham, adakah sekarang ni perang super moped dah nak hampir berakhir ke macam mana? Jadi dalam video hari ni aku nak kongsi dengan korang perbezaan Aveta Nova 160 dan juga NVX Yamaha NVX 155 yang mana lebih berbaloi untuk dibeli guys. Sebab apa? Dua-dua model ni reka bentuk dia lebih kurang sama. Yang hanya berbeza dia pada lampu hadapan saja. Untuk yang lain tu semua nampak lebih kurang sama guys. Jadi kalau korang nak tahu apakah perbezaan antara dua model ni, iaitu Aveta Nova 160 dan NVX 155 VVA guys, yang mana lebih berbaloi untuk dibeli. Jadi korang kena tonton video ni sampai habis dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan nyalakan butang lonceng untuk notification video yang akan datang. Kepada siapa-siapa yang nak belanja aku minum kopi di bulan-bulan puasa ni, korang boleh tekan butang super thanks ataupun butang terima kasih dekat bawah tu jika korang berminat dengan konten-konten dekat dalam channel AMRV ni, dan supportlah sikit aku belanja aku minum kopi. Jadi sebelum apa-apa kita tengok intro ni dulu guys. Okay guys, seperti yang ramai dah tahu, bulan lepas Aveta telah melancarkan Aveta Nova series, iaitu Aveta Nova 160 dan juga Aveta 125 guys. Dua-dua model ni memang nampak menarik. Sebab apa? Memang persaingan skuter dekat Malaysia ni tengah sengit sekarang. Memang macam-macam jenama. Cuma yang trigger pada rakyat Malaysia iaitu Aveta Nova 160 ni mirip-mirip NVX 155. Cuma dia tak ada VVA lah macam NVX. Dia punya perbezaan dia untuk enjin, dia tak ada VVA, tapi cc lebih kurang aja guys. Untuk Aveta Nova 160 tu cc dia adalah 154 cc guys, manakala NVX adalah 155. Dua-dua pun rotate kena RM30 guys, sebab lebih 4 lebih 5 ni guys. Sebab apa? 150 ke bawah saja yang dapat rotate RM2. Yang ini dia jadi rotate RM30 walaupun cc-nya lebih sikit. Itu adalah perbezaan yang pertama lah. Untuk dari segi luaran guys, untuk Aveta Nova 160 ni dia 85% memiliki reka bentuk yang sama dengan NVX 155. Reka bentuk dia memang 85% adalah sama guys. Cuma pada bahagian lampu hadapan tu, kalau kata korang perasan lah kan, ada super moped daripada jenama Aveta sebelum ni, memang rupa lampu depan dia sama dengan Aveta Nova 160 ni. Model SVR 180, 180 SVR dia punya lampu depan dia mirip-mirip guys dengan Nova 160 ni. Daripada segi cover exhaust tu nampak lebih kurang sama, tapi ada sedikit perbezaan. Kalau ditengok secara lebih dekat lah, lebih terperinci, memang nampak ada perbezaan dekat cover exhaust tu. Kalau tengok dari jauh memang nampak seakan-akan sama. Untuk bahagian rim pun reka bentuk sama, cumanya untuk Nova 160 ni tak ada ABS. Kerana Nova 160 ni telah diluluskan sebelum undang-undang kewajipan ABS kepada motor 150 ke atas. Jadi dia dah lulus ujian sebelum undang-undang tu dilancarkan lah. Jadi dia boleh masuk dalam pasaran. Mungkin pada masa akan datang dia akan keluar untuk versi ABS lah. Untuk NVX pun ada versi yang tak ada ABS dan juga yang ada ABS. Untuk V1 punya NVX dia tak ada ABS tapi ada keyless. Tapi untuk V2 ni, bila yang tak ada ABS, dia tak ada keyless. Dia ada keyless untuk yang ABS saja. Dekat situ ada perbezaan lah. Sebab apa? Kalau kita perhatikan Nova 160 ni, dia punya spek dia dia lawan sama-sama dengan yang ada ABS punya NVX. Tapi NVX bila yang ada ABS ni, harga dia lebih mahal lagi guys. Untuk bahagian panel meter, boleh dikatakan NVX punya meter lebih cantik lah, lebih detail nak dibandingkan dengan Nova 160 punya meter. Macam
kurang sempurna sikit lah kan. Dia punya reka bentuk tu dah sama dah, cuma dia punya layout dalam meter tu macam kurang memuaskan lah. Dia nampak murah kat situ, tapi boleh dikatakan antara yang terbaik lah. Dia tiru tu dah hampir-hampir lah. Cuma nampak dia punya ketelitian dia tu kurang sikit dekat panel meter dalam display meter tu lah. Untuk lampu belakang dan juga lampu signal belakang yang capang tu, dia punya reka bentuk dia memang sama guys. Memang nampak sama. Okay, memang kita kalau kata tengok dari belakang tu, kita tak boleh nak bezakan mana satu MVX ataupun Nova 160 ni lah. Kecuali kalau kata nampak logo Aveta tu kita tahulah tu Aveta ataupun Yamaha. Jadi kalau kata tak ada logo ni kan, kalau kata korang buat stiker ke macam mana, mungkin agak keliru lah dekat situ. Untuk spesifikasi kedua-dua enjin ni lebih kurang sama, iaitu 4-stroke single cylinder 4-valve single overhead cam, penyejukan cecair. Cuma yang membezakan untuk MVX ada VVA guys. Sistem VVA ni adalah sistem yang boleh mengakibatkan enjin itu daripada RPM rendah hingga RPM tinggi tu dia dapat power yang sama guys. Sebab apa? Biasanya untuk single cam ni dia akan main RPM rendah, manakala enjin yang gunakan dua cam dia akan bermain di RPM tinggi. Seperti Honda RS dan RSX, the Dodge kan, dia main RPM tinggi guys. Jadi bila adanya VVA ni, dia akan sama power dia daripada RPM rendah hingga ke RPM tinggi. Seperti juga macam motor Kapcai dulu-dulu, kita akan tukar daripada low cam ke high cam. Kiranya kita daripada low cam tukar ke high cam, dia akan main di RPM tinggi saja. Bila low cam, dia akan main di RPM rendah. Kita tak boleh nak beza-bezakan. Jadi bila ada VVA ni, dia akan ada kedua-dua power lah, di RPM tinggi dan juga RPM rendah. Untuk horsepower Nova 160 iaitu 15.8 HP dan 14.7 Nm of torque, manakala Yamaha NBX 15 HP dan 13.9 Nm of torque. Kita boleh nampak kat sini iaitu Aveta Nova 160 ni power dia lebih sikit guys berbanding NVX. Walaupun NVX dia ada VVA kan, tapi horsepower dia lebih. Dan lagi satu, tangki petrol guys memang berbaloi dekat Nova 160 iaitu 10 liter guys tangki petrol dia. Korang tak pernah jumpa lagi skuter yang 150 ke bawah ataupun 160 ke bawah ni yang ada tangki petrol sebesar itu, kecuali korang convert lah. Untuk MVX baru 5.5 liter saja guys, separuh daripada NVX. Dia tambah lagi, kiranya NVX punya tangki separuh daripada Nova 160, dia 10 liter guys. Untuk ciri menarik yang datang bersama Aveta Nova 160 iaitu idle stop system. Maksudnya bila korang berhenti dekat lampu merah ke apa, dia akan mati enjin lah. Biasalah motor-motor skuter baru sekarang memang ada sistem start stop idle ni kan. Bila berhenti lama, dia akan mati enjin. Bila kau pulang balik minyak, dia akan hidup lah. Yang ni kononnya untuk penjimatan minyak, tapi aku rasa tak jimat sangat pun, lebih kurang sama je. Aku rasa lagi bila mati hidup tu mungkin boleh merosakkan enjin. Nova 160 didatangkan dengan sistem keyless guys. Kalau kata korang beli NVX, korang kena beli yang model ABS baru boleh dapat keyless guys. Sekarang untuk NVX V2 tak sama macam V1 dulu. Kalau kata korang beli yang biasa pun korang dah dapat dah keyless. Cuma untuk V2 ni bila nak ada keyless, korang kena beli yang ABS. Nova 160 didatangkan dengan brake disc depan belakang guys. Manakala NVX pula dia brake disc depan dan juga brake drum kat belakang. Yang itu memang kurang lah. Kita boleh nampak kekurangan dekat situ. Sebab apa? Bila pakai brake disc ni lebih efisien lah, nak dibandingkan dengan brake drum ni. Sebab apa? Kalau kata brake drum ni macam motor skuter kecil-kecil pula kan. 150 takkan nak pakai brake drum lagi kat belakang. Pakailah disc kan, barulah nampak canggih sikit. Untuk soket pengecasan, dua-dua model pun ada soket pengecasan guys. Jadi yang tu sama je lah. Dua-dua pun ada soket pengecasan dan full LED light. Full LED light ni lebih kurang sama je lah untuk dua-dua model. Mungkin tang signal tu saja pakai mentol halogen guys. Untuk yang lain tu semua pakai LED dah. Jadi tak ada banyak perbezaan dekat situ. Untuk harga pula guys, memang berbaloi-baloi lah. Kalau kata korang beli Aveta 160 Nova ni,
iaitu harga dia baru, harga permulaan dia. Harga permulaan untuk Aveta Nova 160 ni adalah RM7,988 guys. Beza banyak dengan MVX. MVX untuk model yang tak ada ABS saja dah RM9,988. Itu harga permulaan. Lepas tu dekat kedai dia dah markup harga pula kan. Untuk yang sistem ABS punya dia RM11,000 lebih guys. Memang jauh beza lah. Lagi berbaloi beli Aveta Nova 160. Untuk features-features ni memang baloi pada Aveta Nova ni lah. Tapi kalau kata pada korang yang tak percaya pada model-model motosikal China ni, aku rasa korang mungkin ragu-ragu untuk beli. Tapi untuk zaman sekarang ni, motosikal daripada China pun dah bagus-bagus guys. Tak macam dulu. Lagi pula kalau kata korang tengok motor M-Force pun, 95% motosikal daripada M-Force tu adalah motosikal China guys. Tapi ramai yang beli kan. Tak ada masalah pun. Nak kata spare part susah dapat. Kalau kata under M-Force punya spare part yang standard, original, senang je dapat guys. Boleh order ataupun pergi center-center dia orang yang terdekat. Serupa juga dengan Aveta ni. Dia ada juga pusat servis dia. Cuma korang kena Google sikit lah, tengok dekat mana pusat servis dia orang yang terdekat lah. Baru-baru ni Aveta ada buat jelajah pusing semenanjung Malaysia untuk servis motosikal Aveta lah, dekat tempat-tempat yang terpilih. Jadi kalau kata korang nak tahu, korang kena follow lah Aveta punya Facebook account ataupun TikTok dia. Korang boleh tahulah dia orang akan berada di mana. Jadi kalau kata korang nak beli motor China sekarang ni, korang jangan takut lah. Memang spare part ada dan juga servis makin baik lah. Dan kualiti pun boleh dikatakan terjamin lah kan. Tak teruk macam dulu. Dulu pun tak adalah teruk sangat. Ada je banyak orang pakai motor-motor China ni macam Demak kan. Jadi itu adalah perbandingan antara Aveta Nova 160 dan juga NBX 155 guys. Jadi korang fikir sendirilah yang mana lebih berbaloi. Kalau kata korang nak kongsikan pendapat korang tentang dua model ni, yang mana lebih berbaloi, korang boleh kongsikan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan nyalakan butang lonceng untuk notification video yang akan datang. Jadi itu saja untuk video hari ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai.